Tim Dr. Mahathir Mohamad membuat laporan polis terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung perjanjian perdagangan timbal balas antara Malaysia dan Amerika Syarikat. Bekas Perdana Menteri itu mendakwa bahawa tindakan Anwar dibuat tanpa mandat penuh daripada pihak-pihak yang sepatutnya mewakili Persekutuan Malaysia. Perjanjian itu sebenarnya tidak sah kerana Anwar bukan satu-satunya pihak yang mewakili Persekutuan. Sepatutnya, perjanjian seperti ini memerlukan persetujuan 4 entiti utama iaitu yang di-Pertuan Agong, Dewan Rakyat, Majlis Raja-Raja dan Badan Eksekutif, katanya dalam sidang akhbar selepas membuat laporan di Ibu Pejabat Polis Daerah Putrajaya pada Selasa, mengulas mengenai status dan kedudukan Bumiputera dalam perjanjian itu. Dr. Mahathir menjelaskan perkara tersebut tidak disebut secara langsung. Dalam perjanjian ini, segala keistimewaan Bumiputera tidak boleh dikenakan terhadap barangan atau dagangan Amerika Syarikat. Maksudnya, kuasa Amerika Syarikat sudah sampai ke tahap menindakkan kuasa istimewa Bumiputera dan apa-apa layanan kepada Bumiputera mesti turut diberikan kepada Amerika Syarikat, katanya.